Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan juri dan tuan-tuan puan-puan sekalian. Kami dari kumpulan SSR Squad di bawah Sektor Sukan dan Rekreasi Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan ingin mempersembahkan projek inovasi kami yang bertajuk e-Sukankan, iaitu Sistem Tempahan Fasiliti Online. Dengan moto kumpulan kami, dari cabaran ke kejayaan, kami digitalkan sukan. Melalui pembentangan ini, kami akan berkongsi bagaimana projek e-Sukankal dibangunkan sebagai langkah transformasi digital dalam menguruskan fasiliti sukan selaras dengan keperluan dan ekosistem semasa melalui 5 agenda di depan, 5 kandungan di depan. Okey. Baiklah, next. SSR terdiri daripada 3 seksyen utama, iaitu seksyen pembudayaan dan kecemerlangan sukan, seksyen fasiliti sukan dan seksyen pentadbiran. Bagi memperkukuhkan usaha inovasi menambahbaikan perkhidmatan, satu kumpulan khas telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2022 dengan nama SSR Squad. Kumpulan ini terdiri dari 5 orang ahli dan seorang fasilitator. Sokongan dan pengiktirafan daripada pengurusan UMSCAL sangat jelas melalui surat penubuhan kumpulan SSR Squad, surat pentaulehan sistem e-Sukankal oleh bahagian digital UMSCAL, pengesahan penyertaan dalam HB KIK dan Convention KIK UMS, serta pengesahan status pendaftaran kumpulan dan kelulusan projek. Pihak pengurusan turut menyatakan harapan agar kumpulan ini dapat memikul tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan menjadikan inovasi ini sebagai pemangkit kepada transformasi perkhidmatan sukan di kampus. Baiklah, saya akan membentangkan berkenaan signifikan pemilihan projek mengapa SSR memilih projek e-Sukankal kerana projek ini berkaitan dengan visi, misi dan piagam pelanggan pusat sukan yang mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan perkhidmatan, kemudahan yang telus dan cekap. Ini juga selaras dengan agenda nasional iaitu Dasar Sukan Negara dan Malaysia Madani yang turut mengutamakan kesejahteraan rakyat menerusi reka cipta dan amalan baik pendigitalan dalam meningkatkan kecekapan pengurusan fasiliti sukan kepada masyarakat. Pemilihan projek ini juga signifikan dengan isu dan keadaan semasa di Pejabat Sukan UMSCAL yang masih menggunakan tempahan secara manual iaitu borang, telefon dan mesej yang menyebabkan pertindihan jadual, kehilangan maklumat tempahan dan kelewatan kelulusan. Untuk menjelaskan penghasilan ini, pihak SSR telah menggunakan kaedah 5W2H dan brainstorming, iaitu 1. Sistem e-Sukankal, Y. Ketidakcekapan dan ketulusan dalam pengurusan tempahan fasiliti sukan, W. SSR UMSCAL, When tahun Jun 2022, Who. Pelajar, staf dan orang luar, How. Mengenal pasti masalah dan keperluan pengguna, dan How much ringgit Malaysia percuma. Sasaran outcome kami ialah menjadikan proses tempahan lebih sistematik, mesra pengguna, cekap dan telus. Impak projek ini adalah peningkatan kepuasan pelanggan, rekod digital lebih teratur, penjimpitan masa, penggunaan fasiliti lebih efektif, efisien dan profesional. Seterusnya, untuk seterusnya saya akan menyampaikan tajuk tindakan penyelesaian dan pembuktian. Untuk membangunkan e-Sukan UMSCAL, kami menggunakan pendekatan strategi penyelesaian. Pertama, pada peringkat MPT, kami mengumpulkan maklum bas daripada staf dan pelajar sehari menggunakan fasiliti. Seterusnya, pada peringkat takrifan, masalah terbesar adalah ketiadaan sistem keputusan makro memproses tempahan secara otomatis. Kemudian, pada peringkat penjenaan idea, kami mula menjana idea bagaimana proses manual ini boleh dipermudahkan melalui kaedah digital. Pada peringkat prototipe, kami membangunkan sistem menggunakan platform Data Studio dan Google Form. Akhirnya,
pada peringkat uji coba, kami menjalankan ujian dalaman bersama staf dan pelajar. Melalui 5 langkah ini, sistem ini terhasil benar-benar memenuhi keperluan pengguna. Menarik, sistem ini dibangunkan pada kos RM0 tiada had dan mudah akses kerana ia dibina sepenuhnya oleh pasukan kami. Ini ialah proses tempahan sebelumnya wujudnya e-Sukan Kal. Pengguna perlu mengisi borang manual WhatsApp dan kemudian menyimak file jadual secara manual. Selepas itu pengguna perlu berkaunter kewangan untuk membuat pembayaran dengan jarak office 400 meter dari pejabat SSR ke kewangan. Selepas itu menghantar resit fizikal, resit fizikal kembali ke pejabat SSR. Kemudian borang perlu disahkan oleh pegawai sebelum dimasukkan file. Keseluruhannya proses ini mengambil masa sehingga 3 hari bekerja. Selain lambat, kaedah manual seperti ini menyebabkan risiko tertinggi berlakunya salah faham, borang hilang ketinggian dengan tempahan lain. Sistem e-Sukan Kal dilaksana proses tempahan manual menjadi lebih mudah dan cepat. Pengguna hanya perlu scan QR code, isi borang online, dan upload resit pembayaran. Sistem akan terus memaparkan jadual kekosongan fasiliti kelulusan diberikan secara otomatik seperti yang di sini. Ini sangat membantu pengguna untuk merancang aktiviti sukan dengan lebih cepat dan memudahkan pegawai mengurus tempahan secara lebih sistematik tanpa kerja berulang, terutamanya bahagian sewaan. Seterusnya, e-Sukan Kal bukan saja dibangunkan tetapi sentiasa ditambah baik setiap tahun. Pada tahun 2002, versi prototipe pertama kami lancarkan. Pada tahun 2024, kami menambah fungsi tujuan, tempahan dan paparan kelulusan supaya pengguna lebih jelas tentang status pengguna seperti yang saya tanda. Kemudian pada tahun 2000 ini kami menambah model peralatan sukan serta borang dan aduan pelanggan. Seterusnya, perlakuan daripada pihak Betalia ini ialah pengesahan daripada pihak berkuasa dalam IT menunjukkan sistem ini diterima di iktiraf. Sistem ini telah dilaksanakan oleh Ketua Sektor Digital UMSKAL agar sistem tempahan ini boleh digunakan oleh pelajar kita. Sekian. Keberhasilan projek. Yang pertama adalah proses kerja lalu pada sebelum dan selepas menunjukkan peningkatan ketara. Pengguna kini lebih mudah membuat tempahan, dapat respon cepat dan mengakses jadual fasilitas secara jelas. Seterusnya adalah lebih memfokuskan kepada komen pelanggan sebelum dan selepas daripada tajuk penilaian outcome impact pembuktian. Terdapat juga komen sewa gelanggang berkisar dengan penyewaan lain. Kini dengan adanya sistem ini, tiada lagi pertindihan berlaku. Bagi user, booking sistem tempahan yang baik, sistem menjimatkan masa dan sistem mantap. Terus ya, faedah sampingan luar jangka. Antara faedah termasuk peningkatan imej profesional SSR, rekod digital lengkap untuk audit, perkhidmatan lebih terus dan pematuhan dagang pelanggan. Seperti dalam slide ini kita boleh lihat jumlah tempahan dan jumlah sewaan. Sebelum ini pihak SSR tidak mempunyai data yang lengkap. Kini pihak SSR boleh mengetahui jumlah penjanaan yang diperolehi setiap bulan dan jumlah tempahan. Kemudahan lebih sistematik berbanding manual. Potensi pengembangan inovasi. Potensi pengembangan inovasi untuk e-Sukan Kal bukan sahaja terlihat di UMSKAL. Kami melihat potensi besar untuk mengembangkan sistem e-Sukan Kal ini agar dapat digunakan di dalam UMS sendiri dan institusi-institusi di luar kita. Tujuan pengurusan fasiliti sukan ataupun peralatan mereka. Sini kami telah membuatkan satu projek bersama kerjasama dengan JPKK Kampung Layang-Layangan Wilayah Persekutuan Labuan, di mana kita telah memilih Kampung Layang-Layangan adalah kerana Kampung Layang-Layangan adalah mentor kepada 3 buah kampung yang ada di Layangan. Dan mereka memiliki sebuah organisasi belia yang sangat aktif.
di mana GPKK Kampung Lengangan ada permohonan geran sejati madani bernilai 100,000 dengan pembelian peralatan-peralatan yang untuk kegunaan kampung sendiri. Dan projek kami ini adalah sebagai perintis tanpa kos dengan mereka, tetapi berpotensi untuk dikembangkan kepada 26 buah kampung yang berada di wilayah Persekutuan Labuan, kerana geran sejati madani adalah boleh dipohon oleh kesemua kampung yang berada di wilayah Persekutuan Labuan. Sekian, terima kasih. Okey, selamat tengah hari. Saya mau tanya, untuk yang menyokong dan meluluskan permohonan penggunaan fasiliti sukan ni, yang ada peranan menyokong dan melulus, adakah mereka dibayar allowance khas? Ada allowance kah dibayar atau gaji ekstra dibayar? Tidak, itu adalah tugas hakiki untuk kami bidang sektor sukan. Okey, kenapa saya tanya begitu? Sebab dalam dokumentasi kamu, ini dokumentasi kamu nih, alright? Penjimatan kos dicapai melalui pengurangan penggunaan tenaga kerja dalam proses semakan dan kelulusan tempahan. Apabila membaca ayat seperti itu, dia memberi gambaran. Dulu 2 orang buat, dua-dua kena bayar. Macam kalau orang buat store kan, dia ada atau buat keuangan, dia ada okay, alright. Dia ada BITK. Jadi seolah-olah bila kamu cakap kos dikurangkan, okeylah, sebab sekarang tinggal 1 orang lagi, jadi yang 1 tu tidak dibayar elonnya sudah, jadi berjimatlah kos kita. Untuk itu, Puan, penyataan tu, penjimatan kos tu di mana sebelum ni kami guna borang, kami kena print. Okay, alright. Dulu kamu guna borang, jadi kertas perlu beli. Itu penjimatan kos. Ayat kamu adalah penggunaan tenaga manusia, bukan penggunaan borang. Tenaga manusia maksudnya orang akan hantar borang tu, sebelum ni orang akan hantar borang kan, so 1 orang ni kena terima, and then dia kena jumpa pegawai lagi untuk lulus. Dengan ada sistem ni, nak perlu lagi melalui proses tu semua. Iyalah, jadi di mana penjimatan kos itu? Sebab apa? Bila kamu guna ayat, penggunaan kos dikurangkan sebab tidak sudah menggunakan borang kertas secara manual. Okay, fine. Clear cut. Tapi bila kamu cakap kos dikurangkan sebab tenaga manusia dikurangkan. Jadi sebenarnya yang berkurang itu adalah masa. Masa yang berkurang itu adalah pergerakan kita. Gaji kita masih sama, tiada tambah, tiada kurang. Alright? Asia? Alright, okay. Lepas tu tidak, saya terima, saya faham penjelasan tu, tapi dia tetap tidak memenuhi itu konsep. Sebab di bawah itu dia ada elemen keberkesanan penjimatan massa. Jadi untuk yang Puan cakap tadi itu sebenarnya dia boleh dimasukkan dalam elemen penjimatan massa. Okey. Kemudian kamu guna Lucas Studio kan? Bayar? Kamu guna yang basic lah. Dia punya tahap keselamatan server. Tapi dia selamat. Kalau data yang kami gunakan, kami backup juga setiap bulan. Kamu backup, ada kemungkinan data yang tersimpan dalam server Lucas Studio itu leak? Ya, bukan begitu, dia dalam Google Sheet. Kami setiap Betul, dalam Google Sheet, tapi transfer ke satu dokumen ini di luar lah untuk kami setor. betul, tapi kan kamu guna server itu di luar bah. Data simpan di luar itu maksud saya sebenarnya lah. Tapi saya paham juga apa yang kamu cakap. Alright, okay. Apakah sebab saya tidak scan ke apa-apa, apa data yang diperlukan sewaktu saya mengisi borang untuk pinjam kamu punya facility? Apa maklumat, nama, nombor IC, nombor telefon, adakah QR yang saya boleh scan untuk tengok? Ada. Nama, alamat, semua tu memang yo. Ini yang kami aktifkan. Okey, dapat. Ya Pak, alright, okey. Saya mau tahu sejak apa data yang ada di dalam. Okey.
Oke loh. Oke, itu sejak. Thank you.